Di antara sifat yang sangat payah dalam sifat 20, sifat kalam. Sebab tu dipanggil ilmu kalam. Panggil juga ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu kalam. Banyak lagi nama dia. Tapi kita rada kita ngajar tengah-tengah jadi. Satu kata musannif, bagi kalam itu satu ta'alluq. Ta'alluq panggil jemur, haddak. Nah, supaya dikudrak dulu. Kudrak arti berkuasa. Itu sifat. Bila ada berkuasa, Allah kuasa. Itu samaratus sifat. Kuasa buat makhluk, panggil ta'alluq. Haddak buat makhluk. Maka kalam ni apa? Ta'alluq dilalah. Beroyak. Bila Tuhan bersifat dengan berkata, Tuhan mesediakan nak berkata. Tu. Nak ayat lagu tu khija kalam panggil. Kemudian kita kena reti dulu. Kena reti lagu mana? Reti sifat kalam ni kena reti pak. Kalam ada pak ke? Baru ni royak dah. Satu, perkata. Kalam. Arti perkata. Satu sifat yang bahasa ada, lagi pula ada di zat. Apa kalam ismi. Makna perkata. Dan nombor duanya kalam mesediakan perkataan. Duk cadai nak berkecek. Bila kita boleh berkecek, duk cadai nak berkecek. Nah, kalau ku bini ku boleh anak, aku nak ajar anak ku lagu ni. Duk cadai belah-belah. Sebab kita ada kalam. Kita tak risu. Nah, duk cadai panggil cakapan hati kalau kita. Kita duk atur nak berkecek sebab apa? Sebab kita ada mulut. Kita boleh berkecek. Mesediakan perkataan. Duk cadai nak kata tu. Apa kali? Nafsani. Hak ni sungguh je. Tak siapa tangan ada. Koding kau ni koding. Perkata pun koding. Mesedia cakapan dalaman. Koding dua ni. Apa kalam nafsani. Dan namu tiganya kalam masdari. Kalam masdari. Diri berkecek. Dia duduk berkecek po tu. Berkecek. Ni panggil amrun iktibari. Sungguh je. Tak ada. Lagi pula baru ni baru. Dan nama empatnya kalam lafzi. Boleh dengar. Tubik ba. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tuhan kata ke Musa. Hei Musa, mu cabut kasutmu tu. Kerana Allah ni tu muduk tanah hak bersih, tanah suci. Ketika nak terima wahyu Allah suruh Nabi Musa cabut kasut. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka Tuhan kata lagu tu masuklah telinga Musa. Apa kalam lafzi lagu tu. Baru ke koding? Baru. Ada ke tak? Ada. Sebab boleh dengar. Sarupnya, khalasahnya kalam pecah pak, dua hak kodim, dua hak baru. Hak pertama kodim lagi pula ada. Berkata. Hak yang kedua kodim tapi sungguh. Amru i'tibari. Tak siapa tangan ada. Apa? Mesediakan perkataan. Nah. Dan nombor tiga masdari. Ini amrun i'tibari juga saya panggil. Berkecek. Berkata. Dia beroyak apa demo tu? Nak pengak tu? Ini amrun i'tibari. Ada ke tak? Tak ada.
Baru ke koding? Baru. Yang keempat, kalam labzi. Kalam labzi. Koding ke baru? Baru. Ada ke tak? Ada. Nah, berarti di bab kalam ni, dua kodim, dua baru. Dua ada, dua sungguh. Cuk. Nah.